Zaman sekarang orang mahu cari kerja yang mudah-mudah sahaja. Salah tak dapat kerja, salahkan pemerintah. Apa jadi dengan orang zaman sekarang? Dari kecil sampai besar semua sama-sama sahaja. Nak buka bisnes sendiri tak ada duit. Nak sewa kedai, buka kedai runcit tak banyak. Nak tengok kedai tak siap-siap lagi. Tak macam artis itu, kedai tak siap tetap sewa juga. Tak ada kerja malah jadi YouTuber. Buat video makan burger di depan video. Ini punya cerita apa ku sendiri tak tahu. Tertanya-tanya anda tanya, tertanya siapa, tanya siapa, ku sendiri tak tahulah. Punya orang angan-angan nak jadi kaya tapi tak nak kerja keras. Hey, kerja keraslah baru boleh jadi kaya. Ini pula harapkan kerja dari negara mana ku sendiri tak tahu. Kerja tu dia buat betul baru boleh jadi kaya. Kerja, cari kerja betul-betul, kalau tak lupa cari saja di surat khabar. Atau buat kerja sendiri, kutip ting, kutip botol baru boleh jadi kaya. Atau kutip saja bela saja kambing. Orang kata bela kambing kaya kalau di kampung. Business of business, bro. Kamu tertanya-tanya macam mana nak buat bisnes. Mudah, cari kedai sewa yang belum siap sewa dulu. Buka kedai guna barang antik, kalau tak pandai masak guna saja kedai apa saja. Itulah nama dia, kerja keras. Jadi kaya dengan kerja keras pun tak tahukah? Tak tahu kok tanya saya. Kerja keras itu penting. Nak kaya kerja keras lah. Ini pula asyik berdoa. Rezeki mana kembali dengan doa sahaja. Gitulah kerja. Jangan pula guna hikmat bongong. Kerja, harus kerja sahaja, kerja. Punya kerja. Tak dapat kerja sendiri pun lah jadilah.